Okey, kita sudah sampai ni. Apa nama? Kawasan SK Nunuyan Laut. Ni dia. SK Nunuyan Laut. Sebelah sini pula, sebalik pulau pula dia punya ni. Tak tahu berapa ramai orang di sini. Berapa ramai anak murid ni. Ya, sekarang musim cuti sekolah. SK Nunuyan Laut. Sini tak? Pilih kau tu. Ujung. Ya. SK Nunuyan Laut ni. Ya, Man. Ambil gambar apa? Sekejap ya. Okey. Okey, sudah kita di sini. Kita ke sini dulu tengok. Ini banyak pokok apa ni? Pokok apa bernama ini? Sukun. Sukun, pokok sukun ni banyak. Besar-besar lagi pokok. Tak tahu kan. Okey. Fresh lagi tarik ke sapinya. Okey, kita sini dulu kita. Warna hijau. Banyak sapi, kambing yang tiada, kurang kan? Kambing. Teko aja tadi. Tai apa yang dekat. Mungkin sapi tu macam merentas desa. Jalan-jalan. Okey, yang sebelah pula ni. Nah kan, motosikal sampai sini pulau. Nah. Ini kelapa. Dia nampak kucingnya, mesti dia tu. Okey, di sini. Sepertinya kita sudah sampai di hujung kampung ni. Ya. Anaknya tu. Anak. Sini. Kalau dari tadi ingat. Enggaklah, makanya takut. Pergilah. Jadi, ribu sapi ke? Cuba naik sapi. Buat apa? Apa? Transport utama. Sapi. Mampus kita. Jom ke depan lagi. Ayam kampung. Banyak. Orang buat rumah katanya. Oh, habis sudah sampai di Bakau. Sia je tinggal. Iya, Rumah. Bakau sudah. Sini lah. Baru nak pergi kan macam mana? Mati petang-petang. Oh, petang-petang. Musim udang nggak sekarang? Ya, ada juga lah. Ada juga lah. Sana macam orang baru buat rumah baru kan? Ya. Di ujung sudah, paling ujung sudah kan? Paling ujung. Ini benar kan? Iya. Niat kami dua beranak tu sebelum puasa apa, tapi tak cukup masa, cakap biarlah lepas raya lah nak, cakap, baru kita jalan lagi. Itu yang minggu lepas mau pergi, tapi adalah kesibukan lain dah tak jadi. Cakap
Minggu ni mesti pergi. Ngam-ngam cuti kan panjang minggu ni. Itu kami pergi di sini. Habis orang selalu cakap, Sandakan. So asal orang datang je tu di papan tanda di Sandakan tu. Adakah Sandakan itu saja? Sedangkan di Sandakan ni banyak lagi tempat-tempat yang boleh dikunjungi. Jadi daripada kita asal ada orang yang media sosial semua bergambar di situ. Saya tak mau. Saya dengan anak saya ajar yang begini. Sandakan bukan hanya di situ. Sandakan kampung ni lah Sandakan sebenarnya. Itu kami pergi ke mana-mana kampung. Kalau nampak di berhala. Itulah tu. Di live juga berhala. Iya, itulah. Terima kasihlah kerana menonton. Ya. Okey, sekarang kita dalam perjalanan balik ke Sandakan. Sandakan pula ke balik daripada pulau lah ke Tanah Besar. Sekarang ni kita di jeti sementara menunggu bot tambang yang menghantar ke jeti di seberang.